So kalau Pro 2 abang reveal separuh ni, berapa saya nak cerita lebih-lebih? Apa masalah abang ni sebenarnya? Apa yang masuk apa tu? Okey, cun. Okey, anda patut rasa beruntung sebab anda sedang menonton vlog pertama saya dalam hidup saya. Tak pernah buat vlog. Dan hari ni saya juga nak menguji ataupun test saya punya Action 5 Pro daripada DJI ni. So audio yang anda dengar ni adalah daripada internal mic. So saya tak ada guna apa-apa mic. Dan depan saya ni ada muzik yang sangat kuat. Saya tunjuk saya dekat dengan pentas, jadi anda boleh nilai sendiri macam mana sound daripada internal microphone ni. So hari ni saya akan buat vlog menggunakan DJI Action 5 Pro ni. Dan saya kini berada di Malaysia Auto Show 2025 di Maep, Serdang. So hari ni saya akan belanja anda apa yang ada dekat Malaysia Auto Show 2025. Dan mungkin bila anda tonton video ini, Malaysia Auto Show pun dah tamat pada tahun ini. Anda bolehlah tengok semula video yang saya tunjuk ni supaya dapat mengubati hati anda yang tak dapat tengok Malaysia Auto Show ataupun tak dapat datang atas kekangan jarak dan sebagainya. Okay, so stay tune, saya akan tunjuk satu persatu apa yang ada dekat Malaysia Auto Show 2025. Let's go. Okay, sekarang kita berada dalam Hall A. Kita tengok ni ada Pro 2. So basically Hall A ni adalah kereta-kereta lah, kereta-kereta mainstream. Kita ada Pro 2, ada Proton. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam Hall A. Let's go. Auto show dekat Malaysia ke Singapura ke even dekat Thailand pun didominasi oleh
jenama-jenama daripada China. Kita tengok banyak jenama China tahun ni masuk. Even daripada tahun lepas lagi dah banyak dah jenama China sebenarnya. Tapi dia orang pun kenderaan dia orang bukan biasa-biasa. Teknologi dia orang lagi advance daripada kenderaan daripada kita dan juga beberapa negara Europe lah. So korang jangan pandang rendah pada teknologi kenderaan daripada China. Jom saya tunjuk awak apa ada lagi dekat Hall A ni. Let's go. Alright, di belakang saya ni ada EV daripada Produa. So dia reveal sikit-sikit saja dulu. Nampak? Dia takkan reveal full ya. So ini dia katakan EV yang paling mampu milik lah. Nampak? Dia reveal separuh. Okay. So kalau Produa pun reveal separuh ni, apa saya nak cerita lebih-lebih? Itu je dia reveal. Nanti kita tengoklah apa yang sebenarnya kenderaan yang dah siap. Okay? E-Mas 7 dah ada dalam pasaran. Upcoming adalah E-Mas 5, adik dari E-Mas 7, kecil sikit lah price. Kita nak pergi jumpa kawan saya sekejap kat dalam. Ini adalah booth Proton booth paling meriah sekali. Ni saya nak jumpa salesman. Push. Mantap. Betul sempat jumpa kau lagi. Okey sini Okey sini Abang Proton Saya akan letak nombor telefon dia dekat description. Betul. Apa special ke kat sini? Rebate janjian korang nak janjian banyak, korang boleh jumpa. Okay, mantap. Jumpa Kazak ni Saya letak nombor telefon dia kat bawah. Kacau dia. Siapa-siapa yang ambil selfie dengan kereta jatuh. So dekat Malaysia tu ni kau tak perlu risau pasal makan lah. Kalau kau tak boleh bawa makan, kau boleh je pergi kedai-kedai. Ada macam-macam, ada air, ada kopi, ada aiskrim. Makanan even dekat luar hall pun ada makanan. Hall C adalah untuk Malaysia Bike Show, untuk motor. Ni Hall B. Jom kita tengok apa yang ada dekat Hall B. Kedai makan ke apa? Ni ada merchandise. Kena ada kafe-kafe sikit. Bapak boring. Hall B. Korang dah nampak apa yang ada dekat Hall B ni. Boleh aku cakap tak payah masuk, tak apa tu. Hall C. Ya maaf. saja di Hall C. Banyak agak motor-motor best. Paling aku suka zone test lah. So kita nak pergi ke Hall A dah, B dah, C dah. Kita pergi ke
Hall D dulu tengok. Dekat luar ni banyak je kedai makan-makan yang korang boleh pilih. Luar-luar ni ada tempat duduk lagi, tempat duduk boleh pilih kan. Ni Mystic Mango. Haus dan panas. Okey Mal eh? Panasan. Aku nak buat vlog Mal. Selain daripada korang tengok kereta-kereta, motor-motor, korang dah dapat ilmu yang lain sikit dekat sini, okay? So tak sia-sia juga korang datang sini, bukan pulang dengan tangan kosong, ada ilmu-ilmu yang korang belajar. So selain daripada motor, kereta, apa benda yang korang boleh beli kat sini ialah macam dashcam, helmet, aksesori motor ataupun aksesori kereta, korang boleh dapatkan dekat sini dengan harga Malaysia Auto Show. So kalau tahun-tahun depan kalau ada Malaysia Auto Show ni, datanglah. Kat sini ada special offer sikit. Apa masalah abang ni sebenarnya ni? Apa masalah dia ni 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 2. Nampak? 2, 4, 3. Tanya. Okey bang, terima kasih. Okey, boleh betul. Okey, Cun. Okey. Macam dekat Hall D ada yang menarik. Superlux ni dia punya skuter, motor semua motor elektrik. Semua boleh on the road yang untuk register atas jalan raya. Macam ni brother ni tengah tunjuklah macam mana nak guna motosikal elektrik. Ini cafe racer. Ini skuter dia lah. Ini semua boleh on the road tengok price dia. So korang cari Superlux. Ingat betul lah. So ni one day saya akan beli balik. Awal warna orange. One day saya akan beli balik. Siap ke?
Okay. Baik, mana? Cik doa dulu. Baik, man. Baik, doan. Okay gang, test ride sudah, semua hall kita dah pergi, semua benda, banyak benda yang saya dah tunjuk kat korang. Itu saja untuk vlog saya kali ini dan terima kasih kepada anda yang menonton vlog pertama saya. Kalau anda suka konten-konten macam ni, boleh tekan like dan juga subscribe dekat YouTube saya. Kalau ada apa-apa yang nak di komen, boleh bagi tahu di ruangan komen, feedback untuk saya tambah baik saya punya channel YouTube. Bye bye.